Simpan duit dalam bentuk emas. Ramai orang simpan duit dalam bank, tapi akhirnya habis juga tanpa sedar. Duit simpanan senang sangat bocor sebab terlalu mudah dikeluarkan sekadar satu klik. Disebabkan itulah semakin ramai mula beralih kepada cara simpan duit yang lebih selamat. Simpan dalam bentuk emas. Emas bukan sahaja aset fizikal yang bernilai, tapi juga alat kawalan diri. Bila kita tukar duit kepada emas, kita susah nak belanjakan emas tu secara impulsif. Nak jual balik emas, kena fikir 2-3 kali. Inilah yang menjadikan emas sebagai alat simpanan yang paling berkesan, terutama bagi mereka yang susah menyimpan tunai. Selain itu, emas tidak susut nilai seperti duit kertas. Nilai RM100 hari ini tidak sama dengan nilai RM100 5 tahun yang lalu. Tapi 1 gram emas hari ini dan 5 tahun akan datang masih ada nilai yang tinggi, malah berpotensi naik. Ini menjadikan emas pelindung nilai terbaik terhadap inflasi. Satu lagi, kelebihan emas boleh disimpan dalam bentuk kecil-kecil, tak perlu tunggu gaji besar. Mula simpan dari 0.5 gram, 1 gram melalui akaun Emascape. Serendah RM100 pun boleh. Sedikit demi sedikit, gram bertambah dan akhirnya menjadi aset yang bernilai tinggi. Simpan duit dalam bentuk emas bukan sekadar bijak, tapi selamat. Kalau susah sangat nak simpan duit, tukar dulu kepada emas. Barulah duit tu tak hilang tanpa sedar. Simpan sikit-sikit, lama-lama jadi kilo. Nak belajar menabung emas? Isi borang daftar di bio. Saya bantu step by step. Semoga bermanfaat.